Okay, Assalamualaikum. Sekarang kami berada di tempat pembuatan arang kayu di Bacuk. Okay, kita nak temu ramah lah tuai apa ni, tempat buat arang ni, Cik Zul kita ni. Nak temu ramah macam mana tahu ni. Temu ramah sikit-sikit. Ada berapa butir sini? Kita kalau mengikut sini yang kita sendiri ni ada 9 butir je. 9 butir. Lepas tu adik-beradik lah, adik ipar. Biasa untuk tua pun ada kawasan ni. Kira dalam kawasan ni keluarga lah semua ni. 9 butir. 9 butir lah ada. Kira satu hari berapa banyak boleh buat keluar? Dia bukan mengikut hari juga, dia mengikut minggu-minggu. Oh, minggu. Dia 2 minggu ni, sekali kita bakar ni 2 minggu baru boleh buka. Start pada mula bakar sampai ke 2 minggu lebih kurang 20 hari lah. 20 hari bakar? Oh. Daripada bakar sampai kau boleh buka 20 hari. Lebih kurang lah. 20 hari buka. Ni dia bakar kayu ke apa? Kayu, mengikut kayu. Kayu murah lah kalau kira kayu ni, sebab kita mengikut pembekal mari atas lah kayu. Kalau kira kayu hak molek kat. Kalau kayu kelan, kayu hak patah tu ke. Patah tu. Kira kayu molek tu. Kayu moktan, rambutan. Molek kayu. Kalau kayu hak arang lah. Sejak bila ni pembuatan arang? Sini mengikut gok arang ni, kalau kira turun-temurun dia 50 tahun ada dah, 50 tahun kawasan sini. Kawasan sini 50 tahun. 50 tahun dah. Lebih kurang. Ini disebut apa ni? Gok arang dipanggil. Kalau bahasa Kelantan gok arang. Kalau gok ikut bahasa Kelantan, rebel sebenarnya. Rebel air, gok air. Ni gok arang. Gok arang. Dipanggil gok. Ada berapa? 1. 9. 1, 2, 3, 4. Ni sebelah ni memang saya. Oh, ni tengah duk bakar lah ni. Dia ni sejuk dah ni. Oh, dah dia sejuk. tunggu sejuk ni. Tunggu sejuk. Kita pegang gini kan. Dia sejuk ni. Ni tak boleh buka lagi ni, dia panas lagi ni. Kalau kita pegang gini dia sejuk kan. Dia boleh buka lah. Berapa hari? 20 hari? Start mula bakar sampai kau boleh buka lah. 20 hari. Lama proses dia. Dia tutup semua dalam masa seminggu. Dia sejuk ke. Dia sejuk ke. Ni panas lagi kan. Dia ada api lagi. Berasak gitu. Dia berasak tu dia tunggu masa kita nak tutup semua ni. Berasak tu dia kayu lagi ada tu. Dia tak habis lagi kayu kan. Dia dah jadi arang pun banyak dah, tapi kayu tu dia tak habis lagi. Dia akan nyari kayu habis dulu baru dia jadi arang satu persatu. Kadang-kadang tak anggur juga, dia ada tinggal sikit-sikit puting gitu ni. Tinggal sikit-sikit. Tapi kita boleh guna balik. Dia sobek ni kira berapa harga? Sobek ni dalam 3 riyal je. 3 riyal. Berapa kilo? Dia mengikut kayu. Kalau kayu molek dia berat dalam 2 kilo lebih 3 kilo pun ada. Sobek. Tapi muka kita packing bubuh dalam kayu caguk gitu, okey. Dia ikut agak-agak. Agak-agak organisasi arang ni. Tu hak sebelum kita cucuk dah tu. Tu ada dah. Kosong sana. Ni sebelum kita cucuk okey. Yang dah ada buka. Ni saya cari pintunya. Kat mana pintu? No, sana nak tengok sana. Ni macam mana nak buka pintunya? Ni lah, dia tutup. Ni contoh dia ni. Ni. Depan ni kayu. Kita susun gini dulu jokong. Mana weh? Speaker what? Ni kayu ada dari ni. Belum bakar lagi ni. Ni belum kita bakar lagi ni. Apabila kita bakar, kita gaus tanah liat dengan pasir. Kita kepek ni tutup birang. Tu tanah liat dia tu tutup. Nanti robohkan balik nanti kita nak buka, kita robohkan balik. Tutup. Tanah liat. Tanah liat dengan pasir. nampak Tanah liat dengan pasir lah semua tu, bukan seming. Ingatkan seming tadi. Tak, tanah liat dengan pasir lah. Tapi cara bacuhan dia tu tengok dalam. Kena cara. Lalu
Selalu cuci kita bakar-bakar ni tapi kau tak jangan sibuk. Yalah. Sibuk. Oh, masuk. 5 lori kayu boleh buat. 5 lori. Oh, besar juga tu. Macam Dia rupa di dalam apa tadi? Guk. Gok. Bukan guk. Guk. Ha. Lah masuk. Macam igloo. Oh, cik dulu. Beginilah rupa di dalam. Ni yang dah lama ni dia buat panas dia keluar habis tu ni. Kalau dia baru buka Oh, masih beruak lagi. Dia buat panas je lagi. Rasa macam berada dalam gua. 50 tahun Daripada orang tua dulu lagi. Ya. 50 tahun. Tu kan. Lebih rasa. Tok tua. Asal awak duduk. Di sana ada pasangan merpati, 2 sejoli. Dia yang mewarisi tu arang tangi. Dia di tokel lepas ni. Bakal tokian. InsyaAllah. Ya, benda yang patut diteruskan. Ya, legasi. Ajar dia ni yang pada budak lagi. Kalau kita tak punya umur ke apa tu ni ada. Yalah. Anak-anak lah kita. Hmm. Nama kita sendiri dah kita bayar kau 2 ke apa kan. Belum apa tak bayar ni. Kita bayar. Dah habis lah. Kita habis bayar semua dah naik nama kita dah gerai. Oh, okey lah tu. Semua. Maknanya kita buat hari ni atas tanah kita dah. Bukan tanah. Bukan tanah orang. Dah. Tanah ni nama kita dah ni, sebelah ni sampai ke ujung air bayar. Jadi kalau ada apa-apa pun lah, dia betul ni nak buat gapo dah. Kita ajar daripada dia sekolah rendah lagi kita ajar dia. Cara sekayu, legok. Cara tepis seluk dia muka guk ni. Anak-anak lelaki kita ajar belaka. Ni kerja kita hari-hari. Ni tak masak ni. Mik tu jam sana. Hak mana berminat dengan nak beli arai boleh mari sini lah. Jumpa dengan Cik Zul kita. Dekat mana tadi ni? Bacuk. Payah teratai. Teratai Bacuk. Dia ada 9 guk. Boleh hubungi di nombor yang tertera. Bawah. Sudah. Tak cukup arai lah. Saya punya ni mana? Ni rumah punya? Tu yang alun dia tu. Ni. Oh. Dia dah ada dah dia punya tu. Aset dia dah ada dah. Oh, dia tepek pakai pasir, seluk dengan pasir. Dengan pasir lah. Oh, ingat posim nampak seming. Ha? Nampak macam seming. Tak ada lagi kita nak. Dia ikat bata pun tak pakai seming pun. Dia tak pakai tanah dia pakai selip bata juga. Dia ikat dah dia nak buat ni bola ni. Dia pakai tanah dia juga. Oh, yalah. Dia dengan pasir. Dia semua saudara punya dah ni. Saudara. Comel dia susung tu. Cakap macam berada di zaman turun. Satu ni tahan 30 tahun tahan. 30 tahun. 30 tahun. 20 tahun juga ah. Tak bekas kerja ah. Sekali buat. Okey lah, jom lah. Kita dah dapat bau-bau arai ni. Bau piti. Bau piti. Bau piti. Jangan lupa yang berminat dengan abang Cik Zul Sini. Siapa nama dia? Abang Zul Kipli.
Jangan lupa yang berminat dengan arangnya, Encik Zul Kipli. Habis Zul. Boleh berhubung melalui nombor yang tertera di bawah. Terima kasih.